Siapa boleh? Kau sebang aja! Kau diamlah tu! Apa? Hai guys, kembali lagi dalam Behind the Scene Night Force. So hari ni kita orang buat short film raya. Tim kita orang lah, cabar kita orang sendiri try hasilkan satu short film raya yang beremosi. And bila kita orang prepare idea ni, kita orang terus fikir siapa yang kita nak ambil actor. Sebab story ni berat, dia main dengan emosi, main dengan air mata. Dan Alhamdulillah kita orang decide untuk watak kita bagi kepada dua orang pelakon yang sangat-sangat legend dan dikenali dalam Malaysia, iaitu Zian Piramli. Kita ada Fadli Mas'ud yang kita tahu dia main peranan yang penting dalam High Council. Syakman, sebab korang tahu Syakman video dia memang happy go lucky, yang menceriakan keadaan, yang orang cakap mewarnakan situasi antara ketegangan dua orang. Man tengah nervous. Man tengah nervous, kita boleh tengok. Apa dia? Ni behind the scene. Dah. Punya main gear is C50. So far, aku guna C50 ni untuk shoot short film ni sangat-sangatlah best. Aku suka dia punya sensor lah. Dia punya dynamic range sangat tinggi. Kiranya kau boleh edit balik untuk kurangkan dia punya highlights and everything. Lagi satu, aku suka dia punya form factor dia lah, sebab dia memang betul-betul bulky and sangat sedap nak pegang. Ni rig yang ada kat tangan aku. Not too big, not too small, but just nice in my hand. Benda paling aku minat kat kamera ni adalah dia punya shortcut button lah. Shortcut button dia ada 14 bro. Everything dekat ujung jari je. Aku dah tak perlu nak masuk menu. Aku dah tak perlu nak godek-godek menu nombor berapa ke apa semua. So everything aku dah set custom button dekat kamera ni. So itulah salah satu benda yang sangat membantu aku tentang shooting ni. Action! Tak payah. Tak, kau faham? Kau jaga sikit mulut kau. Kasih yang tidak bergema menceritakan tentang kisah dua adik-beradik yang tinggal bersama ibu kandungnya. Seorang adik yang rasa macam tak puas hati, macam tak cukup kasih sayang daripada mak dia, disebabkan mak dia melebihkan abang dia. Banyak benda yang berlaku dalam hidup mereka membuatkan si adik ni menyimpan dendam terhadap abangnya dan juga menyimpan rasa sakit hati terhadap ibunya. Menimbulkan satu persoalan, kenapa ibu layan aku macam ni? Tapi dalam masa yang sama, dalam situasi yang terjadi, mak dia masih senyum. Mak dia masih sayangkan adik dia. Dan ada satu peristiwa yang menyebabkan satu klimaks yang berlaku antara tiga-tiga ni, Yang menunjukkan kenapa mak dia melebihkan abang dia. so korang kena nantikan orang cakap kasih yang tidak bergema ni akan keluar tak lama lagi. So stay tune. Harapan saya untuk video kali ni adalah, sebab ni kali pertama kita orang direct bersama dan kali pertama saya tidak berlakon di depan kamera dan saya boleh berkarya di belakang kamera dan mengarahkan pelakon-pelakon yang memang orang cakap kaliber dan talented. So, saya harap mesej dan juga story yang kita orang nak sampaikan dalam video kali ni sampai kepada korang dan korang dapat faham story ni sepenuhnya dan orang cakap emosi yang kita orang cuba bawa dalam ni dapat menyentuh hati korang. So stay tune. Cantik ni. So dah settle kan? Betul. It's a wrap!